Kantoi kawan rapat Zara, kaki auta. Suka putar belit cerita. Saksi, inkuest Zara Khairina Mahathir. Saksi dedah kawan gemar putar belit cerita. Dalam perkembangan terbaharu inkuest kematian pelajar remaja Zara Khairina Mahathir, satu lagi keterangan menarik perhatian ramai. Saksi ke-39 tampil memberi gambaran tentang seorang pelajar junior yang juga kawan rapat kepada Zara sebagai seorang yang gemar memutar belit cerita. Inilah butiran penuh yang dikemukakan di Mahkamah Kota Kinabalu, disampaikan secara in camera di hadapan Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan. Segmen 1. Latar perbicaraan. Saksi ke-39 dalam prosiding ini ialah pelajar senior dari sekolah berasrama sama dengan Allahyarhamah Zara Khairina. Bagaimanapun, saksi berkenaan tinggal di blok asrama berasingan daripada mangsa. Keterangan saksi disampaikan secara tertutup atau in camera bagi menjaga kerahsiaan identiti kanak-kanak yang terlibat. Segmen 2. Keterangan peguam. Syahrul Nizam berkata, saksi merupakan pelajar senior yang tinggal di blok asrama berasingan daripada Zara Khairina. Saksi tidak mengenali Zara dan cuma mengenali seorang pelajar junior yang merupakan kawan rapat kepada Zara. Saksi menyifatkan pelajar junior tersebut sebagai peramah namun suka memutar belit cerita dan pernah berlaku salah faham apabila pelajar itu menuduh saksi bersikap sombong dengan pelajar junior. Menurut peguam itu lagi, hubungan antara pelajar senior dan junior terbabit pernah tegang akibat salah faham kecil. Segmen 3. Insiden awal Mei. Syahrul Nizam. Saksi memberitahu pernah bersemuka dengan pelajar junior tersebut di dalam kelas pada awal Mei lalu untuk bertanya jika mereka mempunyai masalah. Pelajar junior itu menafikan dan mengangkat sumpah di hadapan rakan-rakan bahawa tiada isu antara mereka. Saksi perasan pelajar itu menangis namun menegaskan tiada sentuhan atau kekerasan berlaku. Saksi menyatakan bahawa dia tahu pelajar-pelajar junior kadang-kadang menyebut namanya kerana dia bersikap tegas dan garang, terutamanya apabila mereka tidak mengemas bilik atau menjaga kebersihan asrama. Saksi turut menjelaskan bahawa peranan sebagai pelajar senior sering menyebabkan salah faham dalam kalangan pelajar junior. Segmen 4. Insiden penghujung Mei lalu. Menurut saksi, ada satu insiden pada penghujung Mei lalu apabila dia ternampak ketiga-tiga pelajar junior termasuk Zara Khairina dan saksi berkata mereka dikatakan menyindir pelajar junior termasuk adik saksi. Pada malam kejadian tersebut, saksi bersemuka dengan ketiga-tiga pelajar junior terbabit untuk bertanyakan sama ada mereka mempunyai masalah dengan adiknya. Zara dan para pelajar junior hanya diam dan saksi menegaskan supaya mereka tidak mengganggu atau menyentuh adiknya. Saksi berkata tiada sebarang kekerasan berlaku. Saksi menyatakan bahawa itulah kali pertama dan terakhir dia berjumpa dengan Zara. Selain malam tersebut, saksi tidak pernah berbual atau berhubung secara peribadi dengan Zara. Segmen 5. Malam 15 Julai lalu. Mengenai malam 15 Julai lalu, saksi memaklumkan dirinya berada di dom sendiri sebelum tidur sekitar jam 11 malam dan kemudian bermalam di dom rakan lain. Saksi berkata, dia tidak pernah terlibat dalam kesalahan disiplin serius melainkan kesalahan seperti tidak memakai stokin atau lewat turun ke masjid. Saksi menyatakan tidak pernah mendengar kes buli serius dalam kalangan pelajar perempuan, hanya mengetahui pergaduhan biasa melibatkan pelajar lelaki. Segmen 6. Ringkasan. Saksi ke-39 menyifatkan pelajar junior yang rapat dengan Zara sebagai gemar memutar belit cerita. Saksi tidak mengenali Zara tetapi mengenali pelajar junior tersebut sebagai peramah tapi suka memutar belit. Saksi dan pelajar junior bersemuka untuk bertanya mengenai adanya masalah
tetapi pelajar itu menafikan dengan berangkat sumpah. Pada penghujung Mei, saksi ternampak ketiga-tiga pelajar junior termasuk Zara dan merasa mereka menyindir. Saksi memaklumkan tidak pernah terlibat dalam kesalahan disiplin serius dan tidak pernah mendengar kes buli serius di kalangan pelajar perempuan. Keterangan saksi ke-39 ini menambah lagi lapisan dalam misteri kematian Zara Khairina. Siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti punca sebenar dan sejauh mana kebenaran di sebalik dakwaan yang timbul. Teruskan mengikuti perkembangan terkini inkues Zara Khairina hanya di saluran ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share agar lebih ramai mendapat maklumat sahih dan terkini.